Presiden Tharman Shanmugaratnam kini dalam rangka lawatan negara selama 3 hari ke Tanzania. Ia merupakan lawatan negara pertama oleh Ketua Negara Singapura ke negara Afrika Timur itu dan ia meraikan 45 tahun hubungan diplomatik antara kedua-dua negara. Ketibaan Presiden Tharman dan isteri disambut oleh Menteri Ehwal Luar Tanzania dan beberapa pegawai pemerintah yang lain. Semasa lawatannya, Presiden Tharman akan menyaksikan pemeteraian satu memorandum persefahaman dan mengadakan sidang media bersama dengan rakan sejawatannya serta menyertai mesyuarat meja bundar dengan para pemimpin perniagaan. Menurut para penganalisis, lawatan ini dijangka menjadi langkah penting pertama dalam usaha menjalin hubungan lebih mendalam serta perjanjian perdagangan dengan seluruh Afrika Timur.